الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Kita memanjat kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan hidayahnya kita telah diberi kesempatan, kita telah diberi kesihatan, kita telah diberi rezeki bersama-sama untuk kita hadir di majlis penyampaian sumbangan Ihya Ramadan pada tahun 2010. Program ini kita telah bermula pada tahun 2008. Pada tahun 2008, kerajaan negeri telah mengeluarkan sumbangan kepada satu masjid di satu parlimen. Dan alhamdulillah, kerana kita dapat lihat kepentingan di mana masjid-masjid perlu sumbangan untuk kita mengimarahkan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan Al-Karim ini. Kita telah mengambil keputusan pada tahun lepas untuk kita memberi sumbangan kepada setiap masjid, masjid daerah dan masjid negeri, supaya sumbangan kerajaan negeri ini insya-Allah yang berjumlah 213,000 ini, insya-Allah kita dapat memanfaatkan bagi mengimarahkan masjid di bulan Ramadan. Di antara perkara yang kita lakukan adalah untuk kita memulakan persiapan bulan Ramadan ini, bermula daripada bulan Rejab. Dan 2 hari bulan Rejab pada tahun ini, julung-julung kali Tuan Yang Terutama Tun telah merasmikan program-program bulan-bulan Al-Quran. Dan alhamdulillah 3 bulan ini kita menganjurkan berbagai-bagai aktiviti. Dan aktiviti-aktiviti ini kita telah mengadakan di setiap daerah. Alhamdulillah, setakat ini aktiviti-aktiviti yang diadakan dengan tema membentuk, membina generasi Al-Quran telah mendapat kejayaan, alhamdulillah. Juta kepada 24 juta lebih. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang kita berikan untuk penggunaan rumah Islam di Pulau Pinang ini. Begitu juga dalam hal-hal untuk mengimarahkan masjid, untuk menggalakkan lebih ramai lagi umat Islam di Pulau Pinang ini untuk menghafal dan menghayati Al-Quran. Jadi kita juga memberi sumbangan untuk upas Al-Quran. Dan baru-baru ini kita syukur dan alhamdulillah yang program yang agak terkenal juga dalam TV ni Pak Asrul Awani. Jadi kita dapat seorang lagi imam muda yang di Johan di negeri Pulau Pinang. Kita syukur alhamdulillah yang imam muda ini berasal daripada negeri Pulau Pinang. Dan kita akan anjurkan juga satu lagi program untuk beliau dan supaya untuk menggalakkan lagi lebih ramai yang kita di Pulau Pinang ini, terutamanya generasi muda, untuk mengikuti program-program itu. Dan di sini saya rasa amat bertuah kerana dapat bersama-sama untuk menyaksikan upacara yang akan dirasmikan nanti oleh Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim. Kerana ini adalah kesinambungan usaha kerajaan negeri Pakatan Rakyat untuk mewujudkan sebuah kerajaan berjiwa rakyat yang adil dan saksama kepada semua. Dan aspek ini, kerajaan negeri sentiasa menggalakkan dan tidak halang apa-apa program dan aktiviti Islam. Bahkan sentiasa menyokong usaha-usaha ini. Sungguh pun terdapat setengah dakwaan yang tidak berasas. Dalam aspek ini mungkin saya hendak mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa berita-berita yang disiarkan, kita harap bahawa kita bernilai berdasarkan fakta dan kebenaran. Kalau tidak, nanti kita pun mungkin akan dibawa oleh pihak tertentu yang ada agenda sendiri untuk memberikan satu gambaran yang palsu dan fitnah. Dan berita yang disiarkan secara berat sebelah
tidak menyatakan usaha yang dibuat oleh kerajaan negeri dan YB Abdul Malik, seperti kenaikan sumbangan atau peruntukan untuk hal ehwal agama Islam daripada 12.5 juta pada tahun 2008, iaitu tahun terakhir di bawah kerajaan BN, yang dinaikkan kepada 20.5 juta pada tahun lepas, dan dinaikkan sekali lagi kepada 24.3 juta pada tahun ini. Dan kenaikan sekali ganda kalau dibandingkan dengan 2008, ini semua tidak disiarkan. Malah bila usaha pertama dalam sejarah negeri Pulau Pinang di mana penghargaan diberikan kepada para hufaz, itu satu perkataan pun tidak disiarkan. Sama seperti pemberian kepada sekolah agama rakyat, di mana makmal sains yang pertama dibina atas bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri, Madrasah Al-Aminiyah di kawasan Permatan Pau. Dan janganlah percaya apa yang saya cakap, pergi tengok sendiri, dekat saja, tak sampai 20 minit pun dah sampai. Pergi tengok sendiri Madrasah Al-Aminiyah, boleh tanya pengetua dan boleh pergi lihat makmal sains. Tapi satu ayat pun tak keluar, tak disiarkan dalam peti kaca televisyen pun. Saya tahu dari segi jumlahnya memang masih tidak masih jauh daripada apa yang dihasratkan, tetapi kerana kita hadapi kekurangan kewangan, lebih-lebih lagi apabila kerajaan persekutuan tak memberikan bantuan seperti yang dulu, tetapi kita terpaksa, bak kata pepatah, pakai baju kena ukur badan. Tapi walau macam mana pun, sungguh pun dalam kekurangan ini, kerajaan negeri masih berusaha memberikan sumbangan Iyah Ramadan ini yang tidak pernah diberikan sebelum ini. Ini saya ingin menyatakan saya tidak segan untuk menyatakan hasrat saya untuk mencontohi pemerintahan pemimpin-pemimpin yang agung, termasuk pemimpin daripada kegemilangan tamadun Islam seperti Khalifah Syadina Umar Abdul Aziz, di mana berdasarkan pentadbiran amar makruf nahi munkar yang kita terjemahkan menerusi CAT, cekap, accountable dan tulus. Tapi usaha baik kerajaan negeri untuk contohi pemerintahan yang baik telah cuba diputarbalikan sebagai nak gelarkan saya seperti saya adalah Umar Abdul Aziz. Saya rasa itu memang tidak benar. Saya ingin tegaskan, saya tidak pernah menyatakan saya adalah Umar Abdul Aziz. Jauh daripada itu. Tak dapat. Saya rasa susah untuk menjadi atau susah untuk dunia melihat seorang pemimpin macam Umar Abdul Aziz. Tapi apa salahnya kalau kita nak belajar daripada pemimpin yang agung itu? So di sini kita harap bahawa prinsip amar makruf nahi munkar yang diamalkannya boleh kita cuba contohi, dan dalam aspek ini kerana kita amalkan kerajaan yang bersih, semua pun tak ada peruntukan kewangan seperti yang dulu oleh kerajaan persekutuan. Tapi kerana kerajaan bersih ini, kerajaan negeri dapat memberikan atau berkongsikan hasil ekonomi dengan rakyat Pulau Pinang. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan kepada semua umat Islam negeri Pulau Pinang, selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian, terima kasih.